Then semuanya dia cakap, kau record aku dari jauh pasal aku ex bayang. There's this one, I think video, I can't remember, I think maybe a year ago or maybe few years ago, yang ada satu orang ni sembayang kat luar. Habis ada orang record. Habis ada orang kata video ni kata apa, cakap dia ada time nak sembayang, tapi netizen dia kata itu pun kau nak record. Nak sembayang pun kau nak record. So others think that it's reminder, but another group says that it's a show off. Cecek, apa dia kata, Cecek ni member dia. Dan semuanya dia cakap, kau record aku dari jauh pasal aku ex bayang. So this is the two group that I always encounter. Okay, tapi kalau tu member pun tak apa lah. Okay, aku punya opinion sendiri Kalau tu member pun aku tak pasal. Pasal apa yang dia buat tu is untuk remind kita kat mana diorang ada, diorang takkan tak solat, takkan putus. Diorang mesti solat walau mana dia ada lah, di mana diorang berada lah.